Hai, selamat pagi guys. Assalamualaikum. Welcome to my channel. And then seperti biasa, buat video ni adalah ya tonton kan. So hari ini kita akan ada trip lagi. Okay guys, seperti biasa hari ini aku turun mancing lagi. So hari ini kita bukan mancing ke laut, kita mancing ke sungai. So hari ini kita pergi main hari ini. Hari ini kita main bottom dengan main casting lah sikit. So hari ini kita fokus kepada bottom lah untuk bermain udang hidup ya. So hari ini kita pergi mungkin lama. Kita hari ini pergi seharian. Tengoklah apa hasil yang ada kita buat. Hari ini aku ada orangku dengan Amir dengan spesialis si Puarip. So jadi apapun hasil yang kami dapat, alhamdulillah yang dibagi. So apapun doakan kami pergi dan balik dengan selamat, insyaAllah, dan membawa rezeki yang besar, harapan yang besar. Hari ini hari yang cerah, jadi harap-harap mungkin bolehlah dapat strike-strike yang padu sikit kan. Mana tahu kan. Jom let's go. Tak buang masa, kita pergi. Alright guys, sebelum kita sampai, kita pergi ambil udang hidup dulu. Di tempat salah sebuah penjual udang. Dia tu kawan Cik Arif juga. Jadi dia ada jual udang hidup banyak lagi tu. Saiz pun cantik-cantik, padu-padu, memang sesuai untuk satu mata kail. Memang padu lah. Kali ni kami ambil dalam lingkungan 50 ekor ke atas. Selepas semua kita tapau, kita balik. Kita bergerak ke kereta, hantar balik. Semuanya kita main prepare, termasuk oksigen untuk udang ni. Jadi kalau tak ada oksigen ni, udang-udang ni tak sampai lah seharian, dah mati. Alhamdulillah kami sudah sampai di lokasi di mana tempat kami akan turun. Dan di sinilah permulaannya kami akan bergerak untuk mencari mangsa. Lepas tu kemas-kemas barang dulu, then baru kita akan bergerak ke lokasi. Alright guys, dah sampai. Di sini Cik Arif ada buat satu penerangan cara menggunakan teknik udang hidup. Jom kita dengar apa teknik, bagaimana teknik dia. Casting lah guna umpan udang hidup. Jadi aku gunakan rigging macam ni. Okey, aku gunakan vertical double macam ni. Dan ada batu kecil. Tengok nanti kalau dia tak tenggelam sangat, aku pakai batu besar sikit. So ada macam-macam cara lah. Ada orang dia pakai snap besar. Tapi snap tu aku tengok macam dia agak mengganggu lah. Jadi aku buat cara macam ni lah, tak kisah. Okey, pertama sekali ambil udang. Udang ni ekor dia kita kena potong. Sebab ekor kena potong, kalau kita gulung nanti dia akan berpusing-pusing ekor ni. Ekor ni jadi kipas. So kita buang ekor dia. Okey. Kemudian mata kail yang atas ni, mata kail yang atas ni udang lepas dulu. Mata kail yang atas ni kita cangkuk daripada bawah perut udang, belakang ekor ni, masuk macam ni, tembuskan ke belakang. Okey. Lepas tu ini kita lock. Ini kita lock ni tu gitu je lah. Jangan sampai lock tu sampai lepas daripada dia punya apa? Ni pandan tu, nanti bila strike mau. So kemudian bila dah macam ni, okey, udang pastikan dia lurus. So kita tengok, kita ukur sini kan. So kita sini, kita masuk daripada sini, kita tanam dia, tanam. Ini macam style-style
So yang pasti udang ni kena lurus macam ni. Okey, tu cara dia. Guna kita casting kat reba, kita gulung slow macam main gewang. Tu tujuannya, apa cara dia. Casting guna udang hidup. Kita bukan baling dan biar, kita cast. Semoga bermanfaat. Alright, masa ni lah kita akan cuba cara teknik menggunakan umpan udang hidup. Dan sebelum tu, ni adalah reel baru dan rod baru yang telah dihadiahkan oleh kawan saya itu Cik Amir. Terima kasih Cik Amir kerana memberi saya reel dan rod baru. Ini katanya tanda penghargaan lah katanya. Dia nak bagi aku satu. Alhamdulillah. So kita try dulu. Jadi ke tak menjadi? Kawasan dia main Sebab dekat dengan laut kan? lepas juga aku ada strike, tapi kamera aku pula buat masalah, mati. Lepas tu selang berapa minit, Encik Arif ada strike. MJ saiz juga tu, padu lah. Tapi aku hampa lah. Aku dapat GT tau, besar ni. Memang tarikan dia padu, tapi tak dapat rekod lah. Sayang, tak apalah, mungkin bukan rezeki untuk rekodkan dia. Memang padu lah. Pagi-pagi ni kami strike 2. Awal lagi Kami masih lagi mencari strike-nya, tapi masih awal lagi. Lepas tu aku nak try pula dengan gewang soft prang yang telah dihadiahkan oleh Cik Arif. Buri ni. Mantapnya. Alu. Ai. Ai. Aduh. Aduh, Mir, salah mandi ke apa? Amir sudah naik. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Wah. Oh, sudah. Aduh, dia gigit. Aduh. Tenang. Kau yang tak tenang ni. Orang tu tenang je. MJ ke? Alhamdulillah. Anjir. Gila Gambar kau ni. Cuma udang hidup Gila. Baik. Angkat ni. Gambar tu. Mana tu tadi? Satu ni yang saya. Satu, dua. Lagi satu. Satu, dua. Sekejap. Kena balikkan. Okey. Siap. Baru siapa sebut tadi saiz ni. Ikan tu ni. Ikan Mir? Ya. Setelah berapa jam casting, tak ada sambaran, kami decide nak makan tengah hari lah. Sebab sekarang pun dah tengah hari. Sambil-sambil itu kami mancing bottom lah, turunkan udang hidup. Mana tahu ada yang limpas pinggir ni. Sambil-sambil tu lah. Lepas makan tadi, kami terus try banyak kerapu. Mantap lah. Kekek lah. Kali baling dapat. Apa yang dia mau masuk? Sikit. Lagi. Okey. Cuaca jannah. Bismillah. Adalah sikit-sikit cuaca mendung.
gas punya gas. Aku punya gewang tersangkut dah di rebah-rebah tu, yang rebah pokok tu. Tapi saya rasa macam ada ikan dalamnya. Rasa tak puas hati tu. Kami pergilah dekat-dekat sikit. Sambil tu tengok ada apa yang menyangkut bawah. Tapi tengok dalam tu rupanya ada ikan je. Ikannya apa? Ikan sumpit. Rupanya dia yang bawa ke rebah tadi tu. Tapi tak apa. Kau makan sofron ni kau tak boleh lepas. Tengok tu. Kan? Besar ni. Ni kategori besar ni. Kau dah selap ambil, kau ambil. Dah lelih. Kau curi awak. Oleh kerana tiada siapa yang minta ikan ni, akulah ni je lah. Aku pun tak makan ikan ni. Bye-bye. Ingat tadi Pipit MJ ke? Kena pun. Nah. Lutupan. Akhirnya. Akhirnya udang getah yang makan, geng. Akhirnya. Saya lewat sikit lah balik. Tergendala. Tak sempat aku video. Tapi tadi udang hidup macam kalah lagi. Dan hidupkan lah. Okey, jadi thank you untuk tonton video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Ciao. Asal untuk balik. Oh, banyak air. Gelam. Kita dah sampai, alhamdulillah. Alhamdulillah dia sampai. Alhamdulillah guys, inilah hasil yang kami dapat. Walaupun tak banyak, tapi alhamdulillah adalah MJ4, Kerapu 2, GT1. Syukurlah adalah dibagi.